bersama, menghulu kasih tanpa berbeza. Di setiap ruang kita bersua, membawa suara, membawa doa. Satu suara, satu jiwa, mengikat kita dalam kasihnya. 3-4 stesen, satu suara, mengisi Ramadan penuh makna. Pakai untuk rambut ni dengan dia menunjukkan apa betul. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di perkarangan Masjid Jamin Muhammadi di Kota Baru untuk cerita pagi berkenaan dengan jelajah Ramadan edisi ke-14 yang singgah di negeri Kelantan untuk kali ini. Pelbagai aktiviti menarik yang ada di sini, adanya Nestle, ada Raja Perfume dan sebagainya. Dan untuk perincian berkenaan dengan jelajah Ramadan kali ini, kita bersama dengan antara penaja Nestle dan kita akan bersama dengan pengarah eksekutif hal ehwal korporat Nestle iaitu Raja Nur Maria Murni. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Puan, cerita sikit berkenaan dengan apa istimewanya yang Nestle akan bawa, yang Nestle bawa untuk jelajah Ramadan kali ini. Kami mewakili Nestle Sayang Community iaitu program CSR Nestle yang menyokong kesejahteraan individu, family dan juga masyarakat. Dan saya juga dengan warga kerja Nestle kerana Nestle Sayang Community memberi peluang untuk warga kerja Nestle untuk menyantuni dan menyokong masyarakat dan berbakti kepada masyarakat. Jadi untuk jelajah Ramadan RTM ni kami telah memberikan 700 kotak makanan dan minuman yang bernutrisi Nestle. Di dalamnya kita ada Milo, kita ada Maggi, Nestum, susu everyday, cornflakes dan sebagainya untuk keluarga-keluarga yang memerlukan. Dan ini adalah salah satu daripada program besar yang Nestle akan adakan untuk bulan Ramadan ni sebab kita nak memberi kepada dan berbakti kepada keluarga-keluarga dan masyarakat yang memerlukan, dan kami bakal menyantuni 300,000 keluarga dan individu pada tahun inilah, bulan Ramadan tahun ini. Okey, untuk di Kelantan ni saya tengok lori Milo yang ada kat belakang ni. Mungkin ada istimewa manis-manis untuk orang Kelantan itu sendiri. Untuk orang Kelantan, dari 700 bakul atau pack makanan yang kami berikan, 50 akan diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, keluarga yang memerlukan di Kelantan. Okay, terima kasih Puan. Kita ada satu lagi daripada Raja Perfume. Dari sini dah bau dah. Dia punya aroma, dia punya haruman tu. Dan kita bersama dengan CEO Raja Perfume iaitu Wan Muhammad Sazrin Abdul Rahim atau orang panggil sini Bos Long. Apa khabar Bang? Khabar baik. Bolong, apa yang Bos Long bawa untuk jelajah Ramadan untuk kali ini? Okey, untuk jelajah Ramadan kali ini yang mana pihak Raja Perfume juga kita namakan Seharung Kasih Raja Perfume, yang mana kita memberikan sumbangan seperti bakul-bakul asnaf yang mana untuk seluruh negeri, dan juga pihak kami juga menyediakan perfume kita orang buat khas untuk edisi kali ini untuk nak dibagikan kepada program inilah. Adakah perfume yang di-upgrade, yang perfume yang viral ketika ini, yang bau makanan-makanan tu? Ya, untuk bau-bau makanan juga kami bawa untuk jelajah kali ini, dan kami juga buatkan perfume khas untuk jelajah kali ini yang mana kami namakan Seharung Kasih Ramadan Raja Perfume. Okey, apa yang Bos Long tengok untuk jelajah Ramadan 2026 secara keseluruhannya, daripada Johor kita mula dan kali ini sampai di bumi kelahiran Bos Long sendiri ni, di Kelantan. Apa yang Bos Long tengok?
Okey, apa yang saya tengok yang pihak RTM buat ni sangat-sangat baik, iaitu pergi ziarah ke rumah-rumah asnaf orang yang kurang berkemampuan, yang mana selama ni mungkinlah dengan sebab ini telah menyedarkan orang ramai supaya lebih peka dengan sekeliling, jiran-jiran apa semua, untuk sama-sama membantu di bulan Ramadan ni. Okey, harapan Bos Long sendiri untuk melihat kejayaan daripada kejayaan untuk jelajah Ramadan 2012 untuk kali ini. Okey, harapan saya jelajah Ramadan kali ini sambutan yang sangat baiklah daripada pengunjung-pengunjung yang support RTM dan support tim-tim jelajah ni. Kita nak menyantuni rakyat di seluruh Malaysia. Okey, terima kasih Bos Long nak sudi untuk bersama kami. Jadi saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk cerita pagi. Selamat pagi Malaysia. Dah tersasul bulan-bulan Ramadan ni. Jadi terus bersama dengan rakan di Angkasa Putera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye.